Kehadiran 4 tonggak naturalisasi ini pastinya memberikan tonik terbaik buat jurulatih interim, Tan Cheng Hock dalam merencana strategi yang lebih ampuh. Impak serta pengalaman luas yang dimiliki oleh setiap pemain ini ditarget sepenuhnya untuk menyuntik dimensi baharu, terutamanya di bahagian jentera serangan skuad kebangsaan. Melihat kepada profil pemain, bahagian serangan bakal diterajui oleh Paulo Josue selaku penyerang utama. Manakala kelajuan Mohamadu Sumarih di posisi sayap kanan akan menjadi senjata penting untuk merobek pertahanan lawan. Itu pun kalau dia ingat kembali zaman prime-nya. Kreativiti pasukan pula akan digerakkan oleh dua jeneral di posisi tengah menyerang, iaitu Sergio Aguero dan Endrick Dos Santos yang terkenal dengan keupayaan mereka merancang gerakan serta melakukan hantaran-hantaran berbahaya. Ditambah pula dengan kredibiliti taktikal daripada coach Tan Cheng Hock, kombinasi ini diharap mampu mempamerkan aksi yang lebih dinamik dan meyakinkan di atas padang. Sama-sama kita nantikan aksi mereka.